Inisiatif inovatif menangani isu kesihatan mental oleh Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 11-1 melakar sejarah apabila sekolah itu tersenarai antara finalis utama Anugerah Sekolah Terbaik Dunia 2025 bagi kategori menyokong kehidupan sihat. Direka dan dibangunkan sendiri murid sekolah berkenaan, aplikasi mudah alih dinamakan Helpy itu memudahkan akses dalam memberi sokongan kesejahteraan emosi rakan sebaya mereka. Perinciannya dalam potret inspirasi. Menerusi pengumuman yang dikongsi di Facebook sekolah itu semalam, menyaksikan SK Putrajaya Presiden 11-1 berjaya dipilih antara 10 finalis terbaik. Penganjur anugerah berkenaan P4 Education berkata, menerusi aplikasi mudah alih Helpy, sekolah rendah itu berjaya memecahkan tembok yang menjadi penghalang pemantapan kesihatan mental dan kesejahteraan hidup. Alatan penilaian kendiri itu membantu murid melihat tahap tekanan semasa mereka dengan mudah serta mengenal pasti pencetus emosi dan titik tekanan dengan fungsi pautan sembang bersama ahli terapi dalam talian. Sejak pelaksanaan, sekolah berkenaan melihat penurunan 60% dalam tahap tekanan murid. Anugerah Sekolah Terbaik Dunia adalah antara anugerah pendidikan paling berprestij di peringkat antarabangsa dan merangkumi 5 kategori utama iaitu menyokong kehidupan sihat, kolaborasi komuniti, tindakan alam sekitar, inovasi serta mengatasi cabaran. Pengumuman rasmi pemenang dijadual berlangsung Oktober ini. Meraikan pencapaian itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada guru dan murid terbabit. Menurut beliau, hasil usaha dan dedikasi murid berkenaan menjadi inspirasi kepada semua. Ucapan itu disampaikan Datuk Seri Anwar menerusi aplikasi X.